kitab sifat kitab penawar bagi hati ni supaya kita gali apa rahsia di dalamnya itu. Dan zikir kita jangan zikir di mulut saja, biar zikir di hati. Zikir di hati. Sebab itu antara amalan guru kita, ijazah mereka macam mana kita sudah kongsikan sini dulu kan Kak Ajah. Zikir namanya zikir sir. Apa zikir sir? Mudah-mudahan sir kita hidup. Mudah-mudahan caranya setiap pagi. Ingat lagi Kak Ajah, ingat lagi lah. Ni yang sudah mengaji dengan kami di sini tahu ni. Nah, yang belum mengaji barangkali belum tahu juga. Caranya setiap pagi duduk di satu tempat, menghadap alam, dalam arti kata tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, kemudian bawa tasbih satu. Kena tunjuk juga ya. Ini namanya tasbih. Kemudian apa dibuat? Melihat alam. Lidah ni namanya lidah. Namanya lidah. Lidah ni diletak ke atas, menongkat langit, langit. Ini tutup mulut, jangan bercakap. Dan zikirnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut jangan sebut la ilaha illallah. Detakkan hati ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Letakkan begitu, detakkannya ini angkat, ini beralih, illallah, illallah. Jangan mulut saya sebut saja. Non-stop 100 kali, non-stop. Boleh tutup mata, jangan lama. Banyak kala, jangan sekali kala. Banyak kala buka mata. Jangan sekali kala buka mata, tak banyak kala. Takut nanti bila dia ni illallah, la ilaha illallah, bismikallahumma amutu. Walhal nak dihabiskan berapa ni? 100 kali ini. InsyaAllah hadirin nanti insyaAllah. Dan nak khatam kitab Qalbun Salim ni kita ijazahkan insyaAllah. Kenapa? Di ketika nanti seseorang ditakdirkan tak boleh untuk mengucap ketika ditalqinkan, ketika dia nak meninggal dunia, barangkali paralyzed, tak boleh, mulut dah herat, dia sendiri talqinkan diri dia sebab dia dah biasa. Illallah, 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 illallah. Meninggalnya dalam keadaan kalimah tauhid. Ini penting ini. Zikir ni penting. Kalau boleh pelajari. Mintalah daripada orang yang ada sanad. Kalau nak minta dengan kita boleh, tapi Ramadan yang ke-29